Bismillahirrahmanirrahim. Strike terus, geng. Geng, Assalamualaikum dan selamat petang. Bertemu lagi dengan aku Wimpat Fishing. So pada petang ini petang ini adalah hari yang ketiga kita berpuasa, geng. So sementara menunggu mangsa tu, aku nak cuba cast dulu lah. Korang pun tahulah tempat ni di mana spot ni adalah spot kebun Sendirian Berhad. Okey, kita nak tengok, harap-harap ada yang mencangkuk lah. Okey, jom kita set up barang dulu. Nanti aku sampai kat kolam, aku update. Okey, geng, kali ni aku nak cuba gewang daripada sahabat kita ni. Dia bagilah untuk test lah. So harap tiga-tiga ni menjangkut, geng. Kalau korang berminat dengan dia punya lure ni, korang boleh DM dia. Nanti aku akan tulis dekat application nombor dia, geng, ataupun TikTok dia. Okay, jom kita guna warna ni dulu, geng. Warna apa ni? Merah-merah, oren, putih, hitam. Wih, macam menawan je. Aku tertarik dengan colour dia ni, geng. Ni minnow, geng. Aku tak pasti berapa gram sebab dia tak tulis kat sini, geng. Dia cuma bagi macam ni je. So kita tak pasti lah. Mungkin dalam anggaran aku, mungkin dalam 7 gram ni minnow ni. Hook dia BMC ya. Aku tak pasti ya, mungkin BMC ya. Okay. Bearing dia ni pun besar, geng. Kuat bunyi bearing dia, geng. Okay, jom kita test. Tengok, harap-harap menyangkut lah. Okay, setup aku gunakan adalah ultralight, geng, iaitu rod Storm Discovery 26, geng, 26 AB. Rod Storm Rod ni agaknya mungkin dah tak ada lagi keluaran rod ni, geng. Rod lama ni, geng. Rod Storm Discovery Dan juga aku paintkan dengan Dewa PR100. Mainline kita guna 4LB, geng. Mainline 4LB, leader 15LB. Ni ada direct clinker, geng. Kita dah upgrade. Okay, tengok dulu renangan dia. Cantik, geng. Oh, tenggelam ni, geng. Jenis yang tenggelam dia tak floating. Okay, ni kalau dekat muara sesuai ni. Okay, kita cuba lah, geng. Bismillahirrahmanirrahim. Ni kena karau laju kat sini, geng, sebab cetek. Tujuh gram agaknya, geng. Strike, geng. Ni dia. Okay, mencangkuk, geng. Kau tengok. Mencangkuk elok. Mantap.
Okey, kejap. Alamak, sabar. Yang ni kita release ni. Kita release. Mencangkuk elok ni. Okey. Korang berminat dengan umpan ni, geng. Korang boleh DM beliau. Okey, kita release ni. Mantap. Okey, geng, kita cuba umpan yang kedua pula. Ni berat dia pun kurang lebih lah sama dalam 7 gram juga, kalau tak silap aku lah. Ni timbang tangan ni, geng, bukan timbang pakai timbang ori timbang tangan agak dalam 7 gram. Warna ni agak menyala, geng. Warna hijau ni, hijau tua. Kat bawah dia ni ada merah-merah sikit. Di dada dia ni silver, geng. Macam seluang pun ada, geng. Okey, tak jauh beza dia tadi. Yang ni agak terang sikit, tapi yang ni dah menjangkuk. So kita nak try yang inilah, yang kedua ni, geng. Okay, jom. Bismillahirrahmanirrahim. Strike terus, geng. Uish. Lepas, geng. Uish. Baru paling dia terus ambil. Memang cantik lah. Larian dia pun cantik, geng. Okay, kita guna top water pencil lah. Zerek, geng. Bismillahirrahmanirrahim.
lagi. Alhamdulillah. Strike kedua kita pada petang ni, geng. Strike kedua. Sebelum kita nak balik dia ambil juga, geng. Uish, sabar. Ni dia, geng. Menggunakan top water pencil serik. Aku tak pasti berapa gram, 7 gram kalau tak silap aku. Okay, kita release Okay. Bye-bye. Mantap. So, kita try lagi. Last. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, geng, nampaknya sampai di sini sajalah video aku pada petang ni, geng. Kita cuma strike 2 ekor. So sebelum berbuka, jom kita balik dululah. Apa-apa, aku harap korang enjoy lah tengok video aku ni, geng. Okay, semoga kita bertemu lagi di next video yang akan datang. Assalamualaikum dan selamat berpuasa.